Baru ni aku dengan Solehan ada pergi tengok game di antara JDT menentang dengan Chelsea. Walaupun kami ni bukan fan Chelsea, tapi kami nak tengok juga. Dan ni first time experience Solehan pergi ke SSI. Kami nampak barai sebab baru je sampai daripada KL pas tengok game Malaysia menentang dengan Filipina. Lepas tu terus drive datang ke Johor pula. Walaupun penat, Solehan ada juga buat vlog dekat YT Pala Bola Studio. Jadi siapa yang tak tengok lagi boleh tengok sekarang. Sebenarnya aku dah pernah datang sekali SSI ni, tapi masa tu game waktu petang, so pick up. Tapi kali ni waktu malam memang berbeza. Sangat-sangat lawa. Siapa yang dah pergi tengok game Chelsea yang JDT tu tahu betapa cantiknya stadium SSI ni. Aku tak sangka malam dia suasana cukup berbeza. Game dah start let's go. Tengok betapa ramainya atras JDT ni, memang padu. Awal-awal tu Chelsea dah mula buat percubaan, tapi kita punya keeper Shihan Azmi cukup bersedia. Permainan yang menarik ditunjukkan oleh kedua-dua tim dan akhirnya gol pertama berjaya dijaringkan oleh Arif Aiman. Cukup tenang dia punya finishing dan ramai yang dah perasan Arif Aiman dah tukar nombor. Sebelum ni dia punya ikonik nombor 42, sekarang pakai nombor 10. Lepas tu Chelsea dapat penalti pula dan berjaya disempurnakan oleh Liam Delap. Satu lagi percubaan daripada Delap tapi nasib tak gol. Solehan dah ketakdir tu. Second half, Chelsea dapat satu lagi penalti dan berjaya disempurnakan sekali lagi oleh Liam Delap dan jadi 2-1. Tak sampai berapa minit, JDT berjaya menyamakan kedudukan sekali lagi dengan 2-2 selepas gol free kick daripada Oscar Arribas. Ini situasi 1-1 Arif Aiman dengan keeper tapi angle dah tutup rapat. Jumlah kehadiran adalah 28,741 orang. Cukup ramai. Dan tak disangka selepas pertukaran memasukkan Bergson dan Silva, beliau berjaya menjaringkan gol ketiga meletakkan JDT di depan 3-2. Satu larian yang cantik dan sepakan di far post yang cukup menarik. Seperti yang ditunggu-tunggu peminat Chelsea, akhirnya Mudryk dimasukkan di hujung perlawanan. Dan itu merubah kedudukan semasa di mana Mudryk melakukan satu crossing yang cukup cantik, tetapi pemain JDT secara tak sengaja menjadikan gol sendiri dan menyebabkan skor menjadi 3-3. Akhirnya tamatlah full time permainan JDT 3, Chelsea 3.